Teks-teks pribumi menjelaskan bahawa pemerintahan itu adalah bersifat kolektif. Dan ini bagi saya jelaslah dalam Itqanul Muluk itu. Pemerintahan kolektif itu begitu ketara sekali. Baik, yang kedua adalah konsep daulat ini juga dikaitkan bukan saja dengan keadilan tetapi penerimaan rakyat terhadap sesuatu pemerintahan. Dalam sejarah Kesultanan negeri-negeri Melayu ini, terutama di Terengganu ini, pada zaman pemerintah Baginda Omar, pemerintah Sultan Zainal Abidin, sampailah kehadiran British itu, kita dapati elemen kesetiaan itu wujud dengan begitu ketara sekali. Tak ada elemen konflik yang jelas. Di Eropah, saya ambil contoh, berlaku konflik itu kadang-kadang sampai peringkat raja-raja itu diruntuhkan, institusi diruntuhkan. Contoh ini berlaku pada masa era Revolusi Perancis 1789. Konflik di antara pemerintah dengan rakyat. Macam tu sekali. Tapi di negeri Melayu tak ada elemen macam ni. Tak ada elemen yang menyaksikan rakyat itu ada masalah dengan institusi. Bahkan institusi itu menjadi tunjang kepada kedaulatan orang Melayu, masyarakat pribumi. Bayangkan kalau kita pada hari ini dan pada masa dahulu tidak ada institusi kesultanan. Apa akan berlaku pada orang Melayu? Dari segi politik mereka tak ada dah. Dari segi ekonomi mereka tak ada kekuatan. Tiang ataupun tunggak yang masih boleh dipegang oleh mereka pada hari ini adalah institusi kesultanan. Itulah satu-satunya yang tinggal yang harus dipertahankan bagi saya. Baik, hubungan pemerintah dalam institusi kekerabatan baik dengan pembesar dengan rakyat ini seperti yang saya katakan adalah berasaskan kepada keadilan. Dia juga merata pada rakyat yang menjadi asas kepada stabilan sesebuah kerajaan Melayu sejak zaman awal lagi, zaman Melaka. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu begitu erat sekali. Kerana pemerintah di Melaka ini dari segi sejarah saya kaji adalah adil. Saya ambil contohlah, lain daripada raja-raja